Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video pada kali ini kita akan mulakan dengan satu kod iaitu trading is not about certainty but about possibility and probability. Okay? Maksudnya dalam trading ni ianya bukanlah tentang kepastian tetapi tentang kemungkinan dan kebarangkalian. Okay? Yang penting kita kena sentiasa kawal kemungkinan dan kebarangkalian tu untuk sentiasa memihak kepada kita. Seterusnya saya akan kongsikan tentang setup dan gerakan chart SCPO untuk profit sebanyak 97 tik iaitu dalam RM 2425 dalam masa satu hari setengah dagangan. So video ini adalah sekadar pembelajaran semata-mata dan semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Okay. So beginilah dia punya gerakan daripada bawah, okay, entry sehingga exit di atas sana. Kenaikan sebanyak 97 tik. So di dalam video ni saya akan kongsikan tentang dia punya setup, di mana entry terbaik dan juga setup-setup sepanjang perjalanan daripada entry ke exit ni. Okay. So sebelum tu jemput like video ni dan juga subscribe YouTube channel saya ni sebagai tanda sokongan dan juga untuk update video-video pembelajaran tentang idea trade dan teknik trading di masa akan datang. Semoga sedikit sebanyak video-video di channel saya ni memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Sebelum tu penafian untuk video ni ataupun disclaimer untuk video ni. Maklumat yang disediakan dalam video ini hanyalah bertujuan untuk pendidikan dan maklumat pembelajaran sahaja. Okay. Perlu sentiasa ingat perdagangan dan pelaburan di pasaran kewangan melibatkan risiko. Okay. So untuk semua teknik-teknik yang dikongsikan adalah sekadar kajian untuk tujuan pembelajaran. Sila buat backtesting dan kajian yang lebih mendalam untuk hasil yang lebih baik dan juga untuk keputusan trading anda di masa akan datang. Okay. Cuma jika berminat untuk belajar analisis technical chart dan mantapkan skill teknik trading, boleh klik link di bahagian description di bawah video ni. So terlebih dahulu kita tengok ni punya setup di mana entry dan juga di mana exit terlebih dahulu. Selepas itu saya akan terangkan satu persatu daripada dia punya setup, dia punya entry dan juga dia punya penggunaan indikator dan juga setup-setup lain yang ada sepanjang perjalanan daripada entry sehingga exit. Dia punya setup daripada bawah kita dapat lihat di situ dia dah siapkan support tiga line kat bawah tu iaitu di 4012, 4015 dan 4017. Okay. So lokasi entry yang kita entry adalah di sinilah di dalam bulatan ini. Okay. Cuma ini di hujung-hujung sesi petang lah, pukul 5.30 lebih kurang 5.30 petang. And then dia opening dekat candle purple yang ada persilangan ke atas ni. Seterusnya sesi malam dia sambung gerakan bullish ke atas. Seterusnya beginilah gerakan dia sehingga dia mencapai kita punya TP. Kita punya TP 4118 masa ni 4117 dah 96 tik. Seterusnya mesh take profit, order execute on sell 4118. So seterusnya kita tengok gerakan chart. Okay, ini adalah gerakan chart lah. Kita entry kat mana? Entry kat sini. Pada hari Rabu 26 November sesi petang pukul 5.35 petang. And then dia bergerak sesi malam 26 hari bulan and then sesi pagi Khamis 27 sesi petang dan juga apabila sampai sesi malam dia sampai kita punya TP. Seterusnya pada hari Jumaat pada hari Jumaat 28 November dia ada dua candle saja. Kenapa ada dua candle? Dia special sikit pada hari Jumaat ni. Alang-alang dah buat video, kita masukkan jugalah record kejadian pada hari Jumaat 28 November. Dia buka sesi pagi 10.30, seterusnya 10.35, 10.36 tu dia dah kejung isu. Terhenti. Pergerakan chart terhenti di situ. Sebab apa? Sebab CME market digantung kerana ada isu dekat data center. Dia sampai malam 28 November tu baru problem solve. So untuk sesi hari Jumaat market tak diregangkan. So mari kita tengok daripada awal dia punya setup. Ini kita punya setup dia. Dia bergerak turun, lepas tu dia buat pusingan menaik di situ. Okay, dekat mana? Dekat sini So sini area entry. Kita dapat lihat kalau kita garis downtrend line
So dia memang dekat sini sebenarnya. Lepas tu satu lagi kalau kita garis dekat sini, lebih kurang itulah. Sebab tu dia punya kita punya entry dekat area sini. Okay, kita masuk balik dia punya SNR yang ada sebelum ni. Okay, ini dia punya SNR ataupun kita punya analisis semasa kita mencari entry terbaik kat area sini. So kita dapat lihat tadi dia satu lagi trend line kat sini kan. Yang ada perkataan bull ni dia dah breakout kan. And then kalau kita guna indikator ni adalah custom indicator moving average dan juga RSI. So kepada sesiapa yang menyertai kelas analisis teknikal trading SPO akan dapat akses penggunaan indikator ni lah. So jika berminat untuk sertai sesi pembelajaran yang berterusan serta akses penggunaan beberapa custom indicator, jemputlah sertai kelas analisis teknikal trading SPO. So dia memang pembelajaran dan guide yang berterusan dari semasa ke semasa. Okay, dari sini kita boleh nampak lah dia punya setup. Candle kuning adalah candle support. Bila munculnya candle kuning dan candle kuning yang terakhir, maksudnya dia dah create support di situ. So dari sini pun kita boleh nampak harga ke bawah, low RSI menaik. Di situ dah boleh nampak adanya setup bullish divergence. Okay. Satu lagi ada candle yang berbentuk hammer ni. Candle rejection kat situ. Okay. So dari situ kita dah boleh buat analisis bahawa di area sini adalah kawasan support yang kuat. 402, 405 dan 4017. Cuma kita punya SOP kita kena tunggu munculnya candle berwarna ungu dan ada perkataan bull dekat bawah. Okay. So ini adalah candle trigger. Seterusnya selepas candle trigger tu muncul, dia tak bocor. Dan di sini kita boleh nampak EMA short yang berwarna oranye ni dah sloping ke atas. Gitu nampak dia ada satu bentuk slope macam tu kan. Sebab itu kita entry kat area sini. Bila kita entry kat candle warna purple ni, support kita kat mana? Dan stop loss kita kat mana? Support dan stop loss kita adalah di sinilah. Berapa tick daripada sini? Katakan kita masuk dekat area sini kan, 4022. So dalam 10 tick, okey lah. Pada saya support dan stop loss dalam range 10 tick tu boleh diterima, acceptable. Jangan stop loss ataupun support yang terlalu besar. Contoh 15 atau 20 tick ke bawah, memang tak berbaloi. Kalau kena pun susah nak cover balik. Setakat 10 tick dalam trading SCPO ni senang nak recover. Okay? So sebab tu kita entry kat sini. So selepas kita entry kat situ, dia dah start naik kan. Bila dia dah start naik, okay, masa pun dah habis. Ini pukul 6 petang. Okay. Apabila sesi malam dibuka, masih belum bocor kita punya support 4012. So biarkan dia bergerak. Di sini kita boleh nampak daripada EMA background warna oren ni, dia dah bertukar menjadi biru kan. Dan di situ ada sloping EMA kat situ. EMA dah buat macam bukaan pintu kat situ. So secara teorinya dia punya potensi memang bergerak ke atas. Satu lagi yang kita trigger adalah persilangan EMA ni. Ada macam anak panah ke atas tu. So itu satu lagi lah. So untuk confirmation persilangan bullish tu yang kuat, dia kena breakout 4027, 4028. Okay, mari tengok apakah gerakan yang seterusnya. Ya, di sini dia breakout dan terus bergerak naik. Okay. So untuk sesi malam, dia sampai sini saja, 4044. So masa sesi malam ni, kita dah profit 20 tick dan kita adjust stop loss ke atas. Okay. Dan target kita masa sesi malam tu adalah 30 tick di aras 4051. Cuma sesi malam dia berhenti kat situ. Dia close memang kat 4044. Okay. Dia jatuh dan line biru ni adalah EMA 50. So kita set trailing stop di EMA 50. Selagi dia tak bocor line biru EMA 50 ni, selagi tu dia ada potensi untuk bergerak naik. Okay. So sebab tu masih tak close position. So untuk pembelajaran di grup Telegram, biasanya sebelum pasaran dibuka, kita dah siapkan dia punya trading range, di mana support, di mana resistance.
So ngam lah untuk sesi malam memang kita target dia akan cari range resistance 4038, 4044 dan 4050. Okay, so tamat sesi malam, beginilah bentuk dia punya chart masa tu. Di mana masa tamatnya sesi malam tu, kita dah profit 22 tick. Stop loss yang kita adjust 9 tick tu masih belum kena kan. Masa dia jatuh ni pun tak kena. Maka kita yang position masih dibuka. So bila dia punya gerakan macam ni, sebelum sesi malam ditutup, kita adjust TP 30 tick tadi ke atas lagi, iaitu sebanyak 66 tick di 4087. Okay. Ini adalah berdasarkan kita punya analisis dan juga setup gerakan chart semasa. So ini adalah perbincangan di grup support lah. Di situ dikongsikan adjust TP ke 66 T kan. Cuma kalau besok paginya open low dan dia dibuka di bawah 4030, maka siko profit lah 9 tick sahaja. Okay. SCPO ni begitulah. Selalunya opening dia suka get up get down. Cuma kita dah set kita punya stop loss siap-siap. So seterusnya kita tengok opening pada pasaran pagi keesokannya, iaitu pada pukul 10.30 pagi. So sama juga pembelajaran di grup Telegram. Trading is not about certainty but about possibility and probability. Macam di awal video ni tadi. Apa maksudnya? Maksudnya tak semestinya dia akan ke situ, ke 66 tick tu. Cuma based on kita punya analisis, possibility dan probability itu memang ke arah situ. So memang daripada analisis dia akan menuju ke arah TP 66 T. So dalam trading SCPO ataupun trading mana-mana trading pun, kita kena percaya pada kita punya analisis dan juga kita kena sentiasa mengawal kemungkinan dan kebarangkalian tu untuk sentiasa memihak pada kita. So seterusnya kita tengok sesi pagi tu dibuka kat mana. Tu dia. Bila sesi di pagi dibuka, get up. Masa sesi pagi dibuka dah 45 tick. Daripada malam ditutup 22 tick. Tak kena pun kita punya stop loss sebab dah open gap up. Masa ni dah 45 tick. Profit dah lebih dalam RM 1,000 masa ni. So bila dia get up, kita nampak dia buat candle yang berwarna biru ni. So kita just kotakkan saja candle warna biru ni sebab apa? Sebab secara teorinya, selagi dia tak breakout high candle warna biru ni, maka dia dalam range kotak kuning ni akan sideway, dan jika dia bocor dia akan cari support ke bawah. Sesi yang sebelum ni support kita di kotak warna merah ni. So kotak merah ni dah jadi RBS. Seterusnya kita dapat lihat kita ada 3 EMA situ. Okay. Di sini EMA pun dah tertib. Ini shortest EMA, short EMA dan mid EMA, itu EMA 50. So secara teorinya dia akan memantul di short EMA dan munculnya candle berwarna purple untuk potensi entry yang seterusnya. Cuma bila dia muncul candle purple ni sekalipun, R dia ataupun range dia tetap dalam candle opening yang warna biru. So mari kita tengok chart apakah gerakan yang dibuat. Okay, so ini adalah sesi pagi. Dia sideway di dalam range candle berwarna biru. So memang kalau ikut kita punya SOP entry memang dekat area sini. Bila dia pantul di shortest EMA dan keluarnya candle warna purple. Cuma range kita hanya di 4063 dan 4071. Di sini pun kita boleh nampak signal bersilang seli. So sideway. Bila signal bersilang seli memang sideway. So sepanjang sesi pagi tu memang dia duduk dalam kotak warna kuning ni lah. Okay. Seterusnya tengok opening sesi petang pula. Tu dia. So bila sesi petang dia dah gap up. Cuma masa sesi pagi tadi kita dah siapkan kita punya aras RR kat atas tu 4088, 4093, 4096. Masa sesi pagi tadi tu kita dah siapkan kita punya aras target kat atas. Okay, so area 4088 ni adalah area TP 66 tick tu. So ini adalah contoh pembelajaran di grup Telegram lah.
untuk sesi pagi tadi tu, pukul 11.29 tu, memang teori dia memang begitu. Dapat BO ataupun breakout high candle biru baru akan meneruskan kenaikan secara teorinya. So buat masa ni S adalah low candle purple, R adalah high candle biru. So direction masih direction bullish. Okay. Cuma kena breakout high candle biru untuk menggerakkan. Kalau tak akan sangkut sideway antara range candle biru dan purple. So kita kotakkan saja. Gitulah memang dia sideway. Ini sesi pagi. So begitulah secara teorinya. Dia memang mengikut teori gerakan. Apa yang kita belajar. And then masa dia opening sesi petang, gap up kan. Dah pergi 83, 4083. Masa ni dah 61 tick. Okay. Cuma kita tahu dia dalam gerakan bullish. So tunggu sajalah dia pergi 66 tick. Boleh ke tidak kan? Tapi bila opening dia tadi get up, daripada 66 tick tu kita dah adjust TP kita ke atas lagi. Ke area 4118. Di mana 97 tick. Sebab apa? Sebab based on kita punya analisis dan gerakan chart. Dia buat gerakan EMA tertib. Sekejap lagi saya share tentang EMA tertib ni. Bila gerakan EMA tertib ni, memang gerakan dia sangat strong. Kalau EMA tertib bullish, memang sangat strong bullish. Kalau EMA tertib bearish, memang sangat strong bearish. Ini pun contoh pembelajaran juga lah. So, bila dia get up tadi, and then dia masih berlegar lah candle biru masa opening get up sesi petang tu, kita tunggu dia mencari shortest EMA dan membuat pantulan. So kita dapat lihat di sini candle yang hijau tu macam ada pantulan dekat iris tu. So secara teorinya ada potensi untuk membuat gerakan ke atas. Tu dia. Ini adalah gerakan lanjut. Terus sampai kita punya TP 66 tick pukul 3.16 petang. Gerakan lanjut daripada setup. So memang dekat grup Telegram perbincangan dan pembelajaran tu kita punya perbincangan dan sharing chat tu secara live dari semasa ke semasa. Kalau ada setup sini memang saya share untuk pembelajaran. Keputusan untuk entry adalah bergantung kepada individu itu sendiri. Cuma sharing analisis dan setup gerakan dari semasa ke semasa tu adalah untuk pembelajaran semata-mata. Sebab grup Telegram tu adalah untuk pembelajaran dan guide yang berterusan. So memang akan share macam inilah setup ataupun SOP supaya tak lupa kan. So memang selalu akan share tentang setup SOP. So monitor pentulan ataupun candle purple di shortest EMA. So AP terbaik bila candle dekat shortest EMA. So rules dan SOP dia memang gitu. Kita punya EP terbaik hanya apabila dekat dengan EMA. Kalau dia hanging macam ni memang tak ada entry sebab high risk. Bila entry yang dekat dengan EMA tu baru entry yang low risk. Okay. Sebab apa? Sebab EMA sebagai support. Okay. So ini dia punya gerakan seterusnya. Cuma setup dan SOP ni memang selalunya saya akan share di channel pembelajaran. Sebab dia ada grup pembelajaran dan juga channel pembelajaran. Untuk channel pembelajaran tu memang boleh scroll untuk tengok SOP-SOP atau setup-setup yang ada serta video-video pembelajaran dan juga custom indicator. So tak terganggu dengan perbincangan. So sebenarnya memang baloi lah kalau nak sertai kelas analisis teknikal trading SPO ni. And then sesi petang pun berakhir di sini. Okay. Tercapainya TP 66 T. Masa ni dah uh, profit dalam 1650. Tapi unrealized sebab apa? Belum secure. Tunggu sesi malam. Adakah dia akan mencapai target 97 tick? Okey, berbalik kita pada chart. So ini dia punya chart. Maka tercapailah kita punya aras resisten yang kita garis masa sesi pagi di aras 4088, 4093 dan 4096. Dia sampai area 4088 ni, lepas tu dia reject. Okey, dari sini tu nampaklah apa setup yang ada kan. Okey, daripada yang kita punya entry tadi. So dekat sini dia breakout. So dapat kita lihat sini dia punya gerakan adalah gerakan zigzag dan juga EMA 50 yang warna biru ni adalah trailing. Gerakan awalnya adalah daripada validnya persilangan bullish ni. So dia pun bergerak naik ke atas. Then dia punya gerakan memang begitulah. Dan seterusnya. Kita dapat lihat dia punya gerakan zigzag macam itulah. Gitu. Okay. Okay, apa itu EMA tertib? Kan? Okay, untuk EMA tertib kita tambah lagi dua layer kan.
iaitu EMA 100 dan EMA 200 kat bawah. So kita dapat lihat di sini. Jap saya padamkan candle ni. So dapat kita lihat di sini. EMA ni bergerak selari, tak bersilang langsung. Ini yang dimaksudkan EMA tertib. Sini dia masih selari, sini dia pullback, tapi masih lagi 4 EMA ni masih selari, kan. Tu. So memang pergerakan dia pada awal tu EMA tertib. Bila EMA tertib, 5 EMA ni tak bersilang langsung. Sini dia bersilang seketika, tapi kembali buat persilangan bullish, maka dia sambung naik. Cuma kita punya guide adalah yang hijau dan merah ni. Bila hijau dan merah ni masih menjaga penjarakan, dia ada jarak macam tu, dan juga dia mengembang ke atas, maka memang dalam gerakan bullish yang kuat. Sebab tu kita punya analisis, kita adjust TP daripada sini bawa ke atas. Kalau EMA tertib ke bawah, bearish, dia gini. Okay? Kalau begini, dia bearish ke bawah. Sebab apa? Sebab EMA merah dengan hijau ni ke atas, dan uh, dia punya EMA selari ke bawah. Ini EMA tertik ke bawah pun lumayan juga. Kalau EMA tertik ke bawah ni pun lumayan, EMA tertik ke atas pun lumayan. So begitulah secara teorinya tentang EMA tertib ni. Okey, untuk penerangan yang lebih lanjut dan mendalam tentang persilangan EMA dan EMA tertib ni, boleh search video dekat saya punya YouTube channel ni. Okey, so contoh sini lah. Macam video ni belum siap, belum ada dekat YouTube, so tak boleh nak buat contoh lah. So macam ni lah contoh trade SPO dengan moving average. Ni pun boleh tengok. Ini pun ada penerangan tentang EMA tertib dan juga setup entry terbaik untuk trade guna moving average. So dekat bawah ni boleh nampak ada uh, saya punya nama, kan. Klik saja saya punya nama tu. So dia akan bagi saya punya profile. So dekat bawah ni ada banyak video-video pembelajaran lah. So dekat ada butang search ni, klik butang search tu, search moving average. Okay. Moving average. And then tekan enter. Tu. Ada banyak keluar moving average. So boleh tonton video ni, idea trade persilangan EMA. And then dengan video ni, idea trade EMA tertib. So boleh tengok dua video ni lah. Dan juga satu lagi, yang ni lah. Okay. Bagaimana untuk trade SPO dengan moving average. Alang-alang dah ke video tu, jemputlah like video dan juga subscribe saya punya YouTube channel ni. Okay. Okey, seterusnya. Seterusnya memang gerakan dia sangat menarik. Sangat bullish. Dia pullback dekat sini pun dia ngam-ngam pantul dekat EMA dan dia sambung gerakan menaik semula. Cuma based on kita punya rules dan SOP. Bila bullish, kita just tunggu candle warna purple. RSI pun dah crossing up ke atas. Okay. RSI pun dah bergerak ke atas dan dah bersilang ke atas. Dekat sini memang lokasi entry yang seterusnya. Just tandakan saja high candle warna purple dan juga low candle warna purple sebagai kita punya guide. So untuk entry terbaik, tunggu dia breakout high candle purple. So maksudnya kat sini. Dan kita punya stop loss adalah di bawah low candle warna purple. Berapa tick saja dia punya stop loss? 5 tick saja. Kurang daripada 10. So memang mengikut kita punya SOP lah. SOP trade. Trade ni kena ada rules dan SOP. Baru lebih berdisiplin dan lebih mudah nak profit. So daripada sini pun kita boleh nampak EMA pun dah buka pintu kembali dan dah sloping ke atas semula. Background EMA masih warna biru. So masih bullish. So itulah dia punya teori. Okay, seterusnya dia pun naik dan kenalah kita punya TP 97 tick tu dekat 4118. Dekat mana 4118? Dekat situ. Okay, dekat sini 4118. So dia pun mesh lah kita punya TP 97 tick tu. Then dekat sini pun dia dah buat setup divergent, bearish divergent. Sebab apa? Sebab daripada candle biru ni dia gerak naik. Harga bergerak naik tapi RSI punya puncak menurun ke bawah. So
Secara teorinya sebenarnya kalau dekat area sini dia market open, ada potensi untuk dia pullback cari EMA 50 tu semula. Eh. Kalau dia pantul sambung naik. Kalau dia bocor maka akan mula gerakan pullback yang lebih besar. Pullback yang lebih besar tu maksudnya dia kita masih ada support dekat area sini. Kalau bocor yang ni ada masih ada support yang ni. Kalau bocor yang ni masih ada support yang ni. Tapi kalau dia sampai ke bawah ni, EMA 200 ni memang deep pullback lah. Memang deep pullback. Kalau setakat 50 ni memang pullback yang sihat. Tapi kalau dah deep pullback tu goyang kat lah. Sebab apa? Sebab ada potensi untuk menukar trend daripada bullish kepada bearish. So okay. Begitulah sedikit perkongsian tentang setup gerakan trading SCPO. Gerakan sebanyak 97 tick. Daripada bawah ni dia pergi ke atas sampai sini. So jika berminat untuk belajar dengan lebih mendalam tentang analisis teknikal trading SCPO, boleh sertai kelas analisis teknikal trading SCPO di mana akan pelajari teknik yang mudah difahami, mudah dipraktikkan dan mudah untuk profit. Pembelajaran dan guide yang berterusan. So jika untuk semua yang sertai kelas akan terima akses grup dan channel Telegram. Grup Telegram adalah untuk pembincangan, pembelajaran, guide hari tujuh gerakan chart dan analisis teknikal chart secara berterusan dan dari semasa ke semasa. Manakala untuk channel Telegram, dekat situ ada custom indicator trading view, setting custom indicator, rakaman video-video pembelajaran dan video-video kelas analisis teknikal yang terdahulu, rangkuman guide-guide pembelajaran analisis teknikal dan juga setup-setup gerakan yang ada sebelum ni. So memang sangat berbaloi dan manfaat untuk sertai kelas analisis teknikal trading SPO ni. Okay. Berakhirlah video kita pada kali ini. Terima kasih kepada semua rakan-rakan trader yang menontonnya. Semoga sedikit sebanyak dapat memberikan idea trade dan juga manfaat. Sebenarnya boleh buat profit dengan trade SPO ni kan. Cuma kena faham dia punya analisis teknikal dan juga setup-setup dan juga lokasi entry yang terbaik. Entry mesti low risk dan high reward. Okay. So sekali lagi terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jemput like video dan subscribe saya punya YouTube channel. Semoga sedikit sebanyak video-video perkongsian dalam YouTube channel ni memberikan manfaat kepada semua rakan trader yang menontonnya. Okay. So terima kasih dan selamat berdagang.